update. Sekarang dah pukul 4.45 pagi. Sampai dah dekat jetty. Ada beberapa tim lagi kat sana. Semua tengah tunggu air pasang lah. Boat Tekong kata lebih kurang pukul 6 boleh boat boleh jalan. Sekarang tunggu air. Tengoklah, kita orang siap-siap. Tu pak ada yang tengah bersiap-siap, kemas-kemas barang, set up. Lagi kita update boat dia, okey? Selamat pagi. Kita dah nak menghampiri spot pertama kita lah. Spot Apollo dulu lah, pagi-pagi, awal pagi. Sekarang baru pukul 7.20. Muka baru bangun tidur je masing-masing. Okay, nanti kita update kalau ada hasil. Tunjuk sini Min. Mana tu ikan Ada tak macam nervous saya nak tarik? Oh. Uji Rashid. $11.50. Masing-masing sunyi. Sunyi lagi. Adalah seekor 2. Alhamdulillah. Tengok. And bottom. Memang game ini bottom. Belakang pasang belon. Ni bottom. Sana ada satu lagi. Sini lagi satu. Abang tengah masak. Sikit lagi kita makan, InsyaAllah. Tenggiri mana? makan petang. Ya, tenggiri makan petang InsyaAllah. Nanti kita cuba. Update. 5.10 petang. Yes, ngam. Allah. Allah. Lucu tak ada rezeki. Memang daripada tengah hari tadi berapa kali lah tak ada rezeki lah. Dia ambil tapi tak lekat. Memang tak ada rezeki lah. Ada ya. Kayu laju bang, kayu laju sebab dia reverse. Alhamdulillah. Oh, banang. Itulah mak tadi abang cakap. Todak. Dia bagi betul todak bang. Rancur ke bang? Rancur. Alah. Boleh naik. Hati-hati Ini namanya kaki bang. Ini namanya tang kacang. Ikan pertama. 5.10. Tapi kita masih belum putus asa masih mencari ikan target dan bersiap sedia untuk aktiviti malam. Cari sotong. Kita update lagi nanti kalau ada rezeki lagi, kita akan update lagi nanti. Stay tune untuk malam Putus. Sekarang pukul 3 pagi. Dah hampir 3 pagi. Aku dah tidur lah. Bangun-bangun ada hasil mat. Shit. Sorry lah, asyik tak dapat direkam. Dia main tidur. Ya, penyumbang tidur. Daripada main tidur, assistant pun tidur. Semua tidur tu. Bangun-bangun dah ada hasil lah. Jadilah. Sotong tak ada. 3,000 belum ada lagi. InsyaAllah esok kita cari. Nanti update lagi lah. Sorry lah, video strike tak ada. Aksi awal pagi. Yeah. Dia ambil bottom. Tak ada je. Depan.
Ha, dia lah tu. Pulak bang. Pulak bang. Layan je bang, layan je bang. Layan je. Dia memang tak boleh nak pasang. Nampak jauh. Anda ada ke? Leader. Oh, dia. Ibu. Jahan. Okey. Alhamdulillah. Boleh turun lagi. Saya dia ini berminyak bang. Dekat 18. Turun balik saya potong. Turun balik. Okay guys, sekarang dah pukul suara dah lari sikit dah. Sekarang pukul 10.33 dah. Aku dah sampai rumah. Sorry guys, handphone aku bateri kong. Aku rakam video guna handphone and aku tak bawa power bank. Power bank aku tertinggal dalam kereta and bateri memang habis terus. Tapi hari kedua kita orang memang tak ada strike. Kita orang tak ada strike. Last strike kita orang adalah daripada Abang Yacang, iaitu ikan jahan. Adalah 5-6 kilo lebih kurang. Memang 6 ekor kita orang, hasil kita orang hari ni hanya 6 ekor untuk trip kali ni, and 6 ekor semua dia. Memang dia yang strike. Kita orang hanya dapat ikan ni je, ikan polo je. Sotong pun tak ada, tenggiri pun tak ada. Trip kali ni memang hamba sikit lah. Okay, so aku minta maaf lah tak ada video closing dekat laut, dekat atas boat. So sekarang aku tengah lain. Macam biasalah, lepas trip kita mencuci-cuci dulu. Kita letak minyak untuk standby. Next trip kita akan ada land base dekat Lumut, insyaAllah. Mereka nanti dengan Oktober nanti, insyaAllah Oktober, ujung September ada satu lagi trip pergi Rompin. Kita repeat balik trip Rompin tahun lepas, tapi kali ni kita pergi 3 hari. Dengan player pun dah lain sikit lah. Nanti kita update lah. Nanti aku share dengan video dengan korang. Okay, stay tune guys. InsyaAllah kita jumpa next video. Assalamualaikum.